Halo Gama. Okey, aku rasa masih belum terlambat lagi untuk aku mengucapkan selamat tahun baru kepada korang semua. Macam Azam dah bertukar ke masih Azam yang sama? Nak kurus. Okey, untuk hari ni teman nak bagi rating untuk movie. Macam biasalah Gama. Teman mesti buat rating movie punya walaupun tak ada orang nak tengok. Okey, untuk rating movie ini, movie first aku tengok dalam tahun ini. Okey, movie first yang aku tengok dalam tahun ini adalah Janur Ireng. Okey, kita cerita pasal sinopsis dululah. Okey, cerita ini mengisahkan dua orang adik-beradik di mana dia orang ni baru kehilangan bapanya dan rumah dia orang terbakar. Nasib baiklah ada adik kepada bapanya, itu pakcik dia datang ambil dia sebagai anak angkat untuk menjaga dia. Tetapi lama kelamaan dia duduk kat rumah tu, dia rasa macam something wrong somewhere. Kau nak tahu, kau kena tengok lah cerita ni. Tapi kan alamak. Aduh. Okey lah, aku jujur lah cerita ni Janur Ireng ni. Janur Ireng ni adalah cerita genre seram. Okey, untuk aku cerita ni seram dia bagi aku tak berapa. Okey, sebab dia banyak more kepada elemen-elemen ajaran sesat, elemen-elemen satanik, pemujaan, semua apa itulah. Untuk aku cerita ni dia dah bagi aku cerita ni dah terlalu dah terlalu banyak cerita ni. Aku dah tahu macam mana ending dia. Sampai kan aku tertidur dekat dalam lapan wayang Macam mana? Aku bukan tak suka cerita seram. Aku suka cerita seram. Tapi cerita ni membuatkan aku rasa macam sorry Janur Ireng. Aku bukan tak nak support cerita kau, tapi aku tak boleh. Sorry tau. So far dia punya jalan cerita dia pun bagi aku ini bagi aku. Kau jangan nak condemn aku tau. Bagi aku jalan cerita dia kurang menarik. Dan kemunculan sosok kambingnya pun agak besya-besya. Dia tak menyeram.